Hari ini dalam sejarah. Untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Kerajaan menetapkan perintah ini berkuat kuasa mulai 18 Mac hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 serta Akta Polis 1967. Dunia berubah dalam sekelip mata. Pada 16 Mac 2020, UTM mengeluarkan notis penutupan semua operasi selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kampus yang dahulunya meriah kini sunyi. Demi keselamatan, semua pelajar diwajibkan kekal berada di dalam kampus. Seramai 858 pelajar, termasuk 22 orang pelajar antarabangsa, terpaksa menetap di Kolej Kediaman UTM sepanjang tempoh ini. Walaupun berjauhan daripada keluarga, mereka tetap tabah menghadapi cabaran ini. Di sebalik keheningan kampus, staf Pusat Kesihatan UTM terus bersiap siaga. Dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan, mereka memastikan kesihatan warga kampus sentiasa terjaga. Ketika dunia berperang dengan musuh yang tidak kelihatan, kita semua diuji dengan cabaran yang mengubah kehidupan. Inilah detik yang akan kekal dalam sejarah, saat kita belajar erti kesabaran, kebersamaan dan harapan.